berjumpa dengan masyarakat, bagaimana nak mendapatkan maklumat daripada masyarakat ini, yang kita nak cuba angkat tema pada tahun 2026, which is kemanusiaan, kemasyarakatan dan saling hormat menghormati. Saya pernah gunakan terms ini. Kita ada library hidup. Library hidup ni maksudnya dia hidup dalam manusia. Betul? Sebagai contohlah, ada satu pakcik tua duduk di satu kampung yang dalam kepala dia tu penuh dengan cerita-cerita bersejarah mengenai kampung tersebut. Setuju. Yang mungkin tak ada dalam buku. Setuju. Dan kita tak jumpa dalam pusat sumber. Jadi itulah yang saya panggil sebagai library hidup. Dan saya pernah galakkan sekolah-sekolah untuk buat ini. Panggil orang-orang yang ada kemahiran ini, sebagai contohlah doktor-doktor, pakar, kita punya askar yang pernah bertempur dekat luar, sebagai contoh macam kes-kes Sampurna kan, mereka ada bawa, mereka tanya sendiri pengalaman mereka. Itu proses-proses untuk mencari literasi maklumat, dan dalam masa yang sama kita hidupkan semula library hidup itu. Library yang bak kata orang dia tak tertulis dalam buku yang macam Hanim cakap tadi. Dan dia sebenarnya bukan mudah tu untuk dapatkan orang-orang yang seperti ini. Betul. Dan itu macam saya cakap tadi Hanim, inilah kemahiran-kemahiran yang kita nak anak-anak kita ni ada ni. Berjumpa dengan masyarakat, bagaimana nak mendapatkan maklumat daripada masyarakat ini, yang kita nak cuba angkat tema pada tahun 2026, which is kemanusiaan, kemasyarakatan dan saling hormat menghormati. Suara Rakyat.